kahwin selagi mana umur 20 tahun dan ke atas. Sekiranya anda ada tanda-tanda yang pertama sekali, kalau korang tak pernah tahu dan tak pernah ambil tahu. Yang pertama sekali, korang ada masalah apa? Masalah kerak kencing. Ramai orang dia rasa masalah kerak kencing ni normal, biasa. Tetapi bagi wanita, kalau korang kerak kencing ni tak biasa, bahaya. Ini tanda bahaya yang pertama bagi wanita kalau you all ada masalah kerak kencing. Berapa ramai orang rasa kerak kencing ni normal lah doktor, kerak kencing. Korang like sampai 10,000, saya akan share untuk 5 tanda bahaya bagi wanita ni. Kerak kencing ni kenapa bahaya korang? Cuba korang tengok dekat saya punya belakang scan saya ni. Korang nampak tak? Apa yang saya nak tunjukkan? Tadi saya scan patient saya. So, dia ada masalah kerak kencing. Kerak kencing ni korang kejap-kejap pergi toilet, tak tahan nak pergi tandas. Ini adalah salah satu tanda bahaya bagi wanita. Ataupun dah kencing, rasa nak kencing lagi. Kenapa bahaya? Sebab you all kena tahu, kita ada rahim yang menekan pundi kencing wanita yang